Hizbullah kecam ancaman bunuh terhadap Imam Khamenei, satu tindakan gila dan menghina umat Islam. Hizbullah dengan tegas mengecam ancaman bunuh yang baru-baru ini dibuat terhadap pemimpin revolusi Islam, Yang Mulia Imam Said Ali Khamenei, dan menyifatkannya sebagai tindakan melulu yang menghina jutaan umat Islam dan penyokong perjuangan mukawamah. Kumpulan ini menegaskan kesetiaan tidak berbelah bahagi terhadap kepimpinan Imam Khamenei dan berikrar untuk terus menyokong Iran dalam menghadapi apa yang mereka sebut sebagai pencerobohan bersama AS Israel. Kenyataan rasmi Hizbullah, dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Tampaknya terdapat individu-individu yang berlagak sebagai pemimpin di negara masing-masing tetapi gagal memahami kedudukan agung dan luasnya pengaruh marjak tertinggi dan pemimpin, Yang Mulia Imam Khamenei, bukan sahaja di Iran, malah di seluruh dunia Islam dan masyarakat dunia, khususnya dalam kalangan insan bebas dan beriman. Ancaman pembunuhan adalah satu tindakan bodoh dan melulu yang membawa implikasi amat berbahaya. Walaupun ancaman tersebut datang daripada golongan yang rendah akhlaknya, menyuarakannya sahaja sudah menjadi satu penghinaan kepada ratusan juta orang mukmin, pencinta kebenaran dan pendukung Islam, keaslian, mukawamah, dan maruah. Ancaman seperti ini wajib dikutuk dan ditolak dengan sekeras-kerasnya. Hari ini, kami semakin teguh dan yakin dalam menelusuri jalan yang ditunjukkan oleh pemimpin besar kami, Imam Khamenei, serta semakin bersatu dalam menyokong pendiriannya yang mulia dan perjuangannya, bersama rakyat Iran yang berani dan terhormat, menentang pencerobohan gabungan Israel, Amerika terhadap Republik Islam Iran. Amerika Syarikat akan sedar bahawa mereka telah menjebakkan diri ke dalam jurang kehancuran dengan sokongan zalim mereka terhadap kejahatan ganas Israel di Gaza, terhadap gerakan-gerakan mukawamah di seluruh rantau dan terhadap Republik Islam Iran. Jutaan insan merdeka yang berhimpun di sekeliling kepimpinan Imam Khamenei tidak akan pernah ditewaskan, walaupun seluruh golongan kufar dan penjenayah dunia bersatu untuk melawan mereka serta melanggar hak asasi manusia yang paling asas, iaitu hak untuk hidup bermaruah. Hari-hari mendatang akan membuktikan bahawa kebatilan akan hancur, dan tanda-tanda iman serta mukawamah akan menang. Amis, 19 Jun 2025 per 23 Zulhijjah 1446 H.